tak sanggup dan takut rasanya nak jawab depan Allah Subhanahu Taala satu hari nanti. Ceritanya begini, setiap anak-anak bermula dengan langkah yang baik dan mereka memerlukan persekitaran yang baik, suasana kelas yang luas dan lapang supaya mereka dapat menimba ilmu dengan sebaik mungkin. Setiap anak-anak berhak untuk mendapat tempat yang baik dari segi pembelajaran dengan tempat yang selesa dan dapat membina iman anak-anak. Di Pusat Pendidikan Islam Selinsing inilah tempatnya anak-anak ditempatkan lebih kurang 90 orang pelajar untuk mereka menimba ilmu. Mereka bermula daripada mengenal alif bata, mengenal huruf, dan di sinilah mulanya kita membina akidah bagi anak-anak pada hari ini. Di sebelah Pusat Pendidikan Islam ini ada sebidang tanah yang akan dijual oleh pemiliknya, dan kami di pihak Pusat Pendidikan Islam Selinsing berhajat untuk menebus dan membelinya. Sekiranya kita berjaya untuk menebus tanah yang berada di sebelah ini, maka mudah-mudahan dia akan menjadi ladang pahala untuk kita hingga hari akhirat. Bayangkanlah sekiranya kita berjaya untuk membeli tanah ini, setiap langkah anak-anak, setiap bacaan surah anak-anak di tanah ini, pahalanya insya-Allah akan mengalir terus kepada kita hingga hari akhirat. Anak-anak adalah benih awal penebus generasi yang akan datang. Wakaf ini bukan sekadar tanah, ia merupakan satu ladang pahala buat kita sehingga hari akhirat. Maka marilah sama-sama kita merebut peluang ini, sama-sama kita berwakaf untuk generasi akan datang. Jadi sekiranya tuan-tuan berhajat untuk berwakaf, maka sila tekan link di bawah.